angka tu bukan bulk satu purchasing Yeah, order. yeah. Dia mungkin berkala. Dan Yeah. sebenarnya kenyataan MITI pun jelas. Ini angka ni bukan datang daripada perbelanjaan kerajaan. Yang tu penting. Ini bukan perbelanjaan kerajaan. Ini perbelanjaan daripada MNC, Multinational Company, ataupun JLIC. Yang mana MNC, JLIC memang kerja dia beli barang, jual. Beli barang, jual. 1 trilion, memang angka ekonomi kita pun 1 trilion lebih. Ini orang silap faham. Orang ingat 1 trilion tu adalah datang daripada belanjawan yang perlu dibelanjakan. Bukan. Ini adalah kitaran ekonomi. Duit yang memang Dia saja-saja buat tak faham. Aduh. Sebab itu mereka memang tak berani untuk berhadapan sebab mereka hanya boleh bercakap satu hala. Bila bercakap dua hala, saya boleh tanya 1 trilion ni, ini bajet ke ataupun pusingan ekonomi pembelian purchasing? Sebagai contoh, LNG. Kita beli bukan lump sum 1 trilion. By purchasing order lah. Dan akhirnya, kalau kita boleh dapat order yang lebih banyak, kita boleh menjual lebih banyak. Ya, saya faham itu cabaran. Tetapi kalau kita berjaya lepas cabaran, ekonomi kita akan lebih berkembang sebab kita boleh menjual dengan lebih banyak. Dalam keadaan kita sebenarnya dah dicop sebagai pengedar sah US secara kasarnya. Sebab disebabkan oleh COP, Comprehensive Strategic Partner. Saya melihat satu benda. Bila kau dicop sebagai Comprehensive Strategic Partner, itu adalah value yang kita nak. Saya akan mungkin risau kalau hanya diarahkan, bukan diarahkan pun. Ini sebenarnya projection yang dibuat oleh MNC dan JLIC, aku nak beli sebanyak ini. Dan bila kita tunjukkan draft kepada US, MNC aku, JLIC aku memang nak beli banyak ini daripada engkau. Sebab tu US happy. Dia macam tadi yang analogi yang saya gunakan tadi, saya dengan Dr. Ismail, saya dah beli RM1,000 nilai barangan. Dr. Ismail baru beli 100. Akhirnya kita deal. Dr. Ismail kata, okeylah, aku akan beli lebih daripada engkau, daripada 100, aku akan naik jadi 800. Saya dah nampak, okeylah, kuranglah sikit dia punya defisit tu. Bila kurang defisit, okey, tarif yang aku kenakan hanyalah lebih rendah lah sebab nak cover yang 200 tu. Faham tak? Itu konsep dia. Harap saya memang kalau saya buat konten, saya suka lukis, baru boleh nampak.